InsyaAllah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya bersama dua orang kawan saya akan membentangkan berkaitan hadis ke-20. Sebelum tu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Adamin Johari. Nombor kad metrik KID 240604064. Okey, nama saya Iskandar Zuhaimi bin Zulkifli. Nombor kad metrik KID 240604053. Okey, nama saya Muhammad bin Amar. Nombor kad metrik saya KID 240604063. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama kongsikan hadis ini daripada An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwah al-ula idza lam tastahfazna ma syi'ta. Diriwayatkan oleh Abu Mas'ud al-Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis ini membawa maksud sesungguhnya antara ajaran para nabi terdahulu yang masih kekal dalam kalangan manusia ialah bahawa sifat malu merupakan asas kepada akhlak yang baik. Jika seseorang sudah tidak mempunyai rasa malu, maka dia akan melakukan apa sahaja tanpa mempedulikan dosa dan pandangan orang lain. Okey, baik ya. Selanjutnya saya akan terangkan tentang asbab wurud hadis, iaitu sebab hadis diriwayatkan. Okey, secara umumnya hadis ini tidak mempunyai sebab khusus seperti ayat Al-Quran yang mempunyai asbab nuzul. Namun begitu, para ulama menjelaskan bahawa hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai peringatan tentang pentingnya sifat malu dalam kehidupan manusia. Okey, pada zaman jahiliah dan juga selepas kedatangan Islam, terdapat sebagian manusia yang melakukan pelbagai perbuatan yang tidak baik dan melampaui batas. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menjelaskan bahawa sifat malu merupakan ajaran para nabi sejak dahulu lagi dan ia sangat penting dalam pembentukan akhlak manusia. Okey, selain itu, jika seorang tidak mempunyai sifat malu, dia akan mudah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah seperti berkata kasar, melakukan maksiat atau menzalimi orang lain. Oleh itu, hadis ini mengingatkan kita bahawa sifat malu adalah satu nilai akhlak yang penting dalam kehidupan seorang Muslim. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang hukum dan pengajaran. Dan pengajaran yang boleh kita ambil dalam hadis ni ialah yang pertama, sifat malu merupakan akhlak yang sangat penting dalam Islam kerana ia menjadi benteng yang menghalang seseorang daripada melakukan dosa. Kedua, sifat malu juga mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan serta menjaga percakapan dan perbuatannya supaya tidak menyakiti orang lain. Ketiga, apabila rasa malu hilang dalam diri seseorang, ia boleh menyebabkan kerosakan akhlak kerana seseorang itu akan melakukan sesuatu sesuka hati tanpa memikirkan kesan buruknya. Keempat, pengajaran keempat dia adalah Islam sangat menitik beratkan pembinaan akhlak yang baik kerana akhlak yang baik menunjukkan iman seseorang Muslim. Kesimpulan daripada daripada pengajaran hadis ini mengajar kita supaya sentiasa memupuk sifat malu dalam diri. Okey, antara isu yang berlaku pada masa kini ialah hilangnya rasa malu dalam kalangan masyarakat, terutama di media sosial. Ada individu yang memuat gambar yang tidak menutup aurat, menggunakan kata-kata kesat dan melakukan perkara yang tidak bermoral tanpa rasa bersalah. Kesan daripada keadaan ini ialah akhlak masyarakat semakin merosot. Perkara salah dianggap biasa dan generasi muda mudah terpengaruh dengan budaya negatif. Oleh itu, umat Islam perlu memupuk kembali sifat malu terhadap Allah dan sesama manusia. Okey, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada hadis ini ialah hadis ini menekankan bahawa sifat malu merupakan asas akhlak yang baik dalam Islam. Seseorang yang memiliki sifat malu akan menjaga tingkah laku dan menjauhi dosa. Sebaliknya, jika hilang rasa malu, seseorang mudah melakukan perkara yang salah. Oleh itu, umat Islam perlu sentiasa memelihara sifat malu agar hidup mendapat keredaan Allah SWT.